Cuba korang teka. Ni steel bed kereta apa? Ni yang orang panggil tekan-tekan mendapat. Ni makan dia. So kat depan korang ni adalah CVT steel bed bagi model Honda FC 1.5 Turbo, kebanggaan korang tu. So ni masalah dia, korang dah tengok sendiri putus. Ramai orang keluar sana cakap 1.5 ni tahan kan, tahan ni. So ni lah bukti dia, benda ni pun boleh putus, nampak? Korang tengok sini aku nak tunjukkan komponen steel bed tu sendiri, okey? Steel bed ni dia ada dua group tau. Ring ni ada dua, sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi dia nak ketahanan tu, korang tengok dia sebenarnya tahan tau. Ni dia panggil steel band dia, ataupun steel ring, okey, sebab dia berbentuk bulat. Kat sini pula dia panggil steel element, okey. So kat sini pun korang tengok dia punya elemen ni pun boleh patah. Asalnya ni panjang ke sini, sama bentuk macam ni, tapi dia dah patah sini. Paling biasa yang akan putus dulu yang ni. Kalau korang tengok sini aku kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nampak? 12 di sebelah sini, 12 sebelah satu lagi. Tebal lah, ada 24 ring kat sini. Sebelum dia putus macam ni, nampak? 1.5 punya memang tebal berbanding 1.8. Inilah akibat dia kalau korang menggunakan cara pemanduan yang salah, ataupun kiranya di atas jalan raya korang kurang bersabar lah, kita cakap kan. Korang asyik nak laju je kan. Sebab kalau nak cerita, orang lain pun pakai juga model ni kan, tapi kenapa dia tak putus kan? Kita pun kalau overhaul, kita pakai yang ni balik. Kalau 1.5 ni, kita tak ada upgrade untuk model ni, sebab kita tahu benda ni tahan. Tapi kalau sampai putus ni, maksudnya cara pemanduan salah lah. Kita kena ada sikap berhemah sikit sewaktu di jalan raya tu. Kita bukan nak tegur owner saja, kita nak tegur semualah. Kalau boleh kita nak nasihat semua orang lah di atas jalan raya, tak kisah pakai kereta apa. Yang penting keselamatan yang satu, yang kedua cara pemanduan yang berhemah. InsyaAllah tak jadi benda-benda macam ni. Kalau nak jadi pun lambat lagi lah. So peringatan kepada semua, jagalah kereta korang, jagalah baik-baik, okey?